Hari tu aku dah jumpa makcik ni seorang. Tiba-tiba blood test untuk liver dia naik. Kita panggil acute hepatitis. Ubat tak tukar pun, makan minum macam biasa. Makcik ni biasalah tak minum alkohol. Jadi memang aku terkeliru. Kenapa darah untuk hati dia tiba-tiba mencanak naik? Baru aku dapat tahu yang Minah ni dia makan suplemen. Aku cakap, aku tak tahu sebab apa liver function kau tak cantik. Ada makan suplemen tak? Anak dia keluarkan berbagai jenis botol yang mak dia baru beli. Sebab ada kawan-kawan mak dia recommend makan suplemen. Kau nak tengok tak blood test dia? Jom aku tunjuk. Kau tengok makcik ni, biasanya liver enzyme dia okey kan? Hari tu tiba-tiba naik daripada 75 pergi 111. Kau tengok dekat sini pula 105 naik pergi 113. Biar aku scroll down sikit, kau tengok yang lain pula. Nampak tak? Dulu dia punya liver enzyme dia 55 je normal. Lepas tu naik 81. Yang ni pun sama, 47 dia naik pergi 59. Aku cakap tadi saya tak tahu sebab apa liver enzyme tak cantik. Saya suruh makcik ni berhenti semua suplemen-suplemen yang dia makan. Lepas bulan saya cek balik liver enzyme dia. Kau nampak tak liver enzyme dia? Semua dah normal balik. Semua dah turun balik. Ini antara kesan-kesan suka makan herbal supplement yang kita tak tahu sebenarnya apa kandungan. Kadang-kadang pokok-pokok herbal supplement yang dia makan ni boleh rosakkan buah pinggang, boleh rosakkan hati kita. Sebenarnya kita tak tahu apa kandungan suplemen tu. Jadi kalau tak perlu, tak payah makan. Kalau ada banyak duit, saya suggest pergi kedai makan, makan yang best-best sikit, puas hati. Jangan habiskan duit makan suplemen, rosak badan. Sekian, terima kasih.